Assalamualaikum. Cuma tadi kan? Setting dia kan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Wolfwagon bersama saya Wolfwagon dan penamping saya yang setia, Manik. Pada kali ini kita meneroka lagi ke sebuah banglo tinggal yang tidak jauh dari pantai. Pantai apa? Pantai Ni rumah macam lebih kurang tadi. Kopi macam baru sikit lah. Mungkin dijaga. Itu semua plastik. Tapi dalam ni kasih lagi. Okay, lebih kurang macam banglo yang kami singgah sebelum ni. Lebih kurang. Oh, bawah dia lompong macam tu tanah. Memang tak banyak beza. Apa tu? Ni tempat letak ni linen Linen. Cuba ke lampu. Ni pertama ada lubang aircon. Siap ada lagi juga. Dia rumah ni tak lama lah. So dalam 2010 ditinggalkan. Bukan tu lah, 2000 belasan. Rendah gila dia punya ni. Toilet. Ni saya cakap tadi kan, ataupun dalam video sebelum, tempat sangkut apa, langsir ataupun bidai. Langsir ke bidai ke apa kan, skrin untuk mandi kan. Tapi unik ni Mac. Ada terkejut. Ada bangkai pula. Ada apa ni? Apa ni? Wardrobe. Dalam toilet tu. Dalam wardrobe ada tiles. Apa? Tiles. Lain macam, ada tiles. Kat luar ada tiket nak tiles. Kayu. Yang boleh hujung apa tengok? Yang mana? Boleh hujung. Bila hujung? Yang mana? Sama juga. Saya tak. Tak masuk lagi. Dah tu. Ni bersambung. Sampai di atas. Kasihan. Yang ni tak ada aircon lah. Tak ada kot. Betul-betul angin. Kipas dia. Kipas dia tak ada. Macam mana? Kan? Panas kot. Dulu sejuk lah. Ni dah masuk dia. Nampak macam kecil rumah ni. Sebenarnya besar. Ini bahagian dapur yang sangat sejuk disebab angin. Oh ni lawa. Color merah. Tadi putih kan.
Tadi kita tengok kabin apa, wardrobe dia semua putih. Ni merah bawah sikit. Oh ni tempat langsir yang dah tertanggal. Tempat linen. Siapa yang kuis ni? Anjing tu. Oh, kurang menyenangkan lah. Coba hancing. Ha, ni macam beli. Ada macam toilet tapi tak ada lubang. Mungkin dia dah ni lah, simen. Dia dah modify. Shower juga. Sebab kali terakhir yang saya ingat lah, tempat ni dijadikan sebagai restoran. Oh, lupa tengok ya. Klasik. Pelik. Ada toilet, tiba-tiba ada ni. Oh, tu. Sikit apa? Baru gigi apa semua. Klasik. Tapi lain-lain. Punya besen ataupun sinki. Bau tempat ni mengingatkan saya kepada bau tandas surau sekolah rendah saya dulu. Orang jaga. Ni ada orang bawa kelapa dekat sini. Tempat asing tu. Mana? Ni? Ha. Mungkin lah. Akad dia boleh singa dah. Macam takut lah. Kandang ni macam menakutkan. Setakat ini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Yeah, bye-bye.